DPR Malaysia kembali ribut setelah melihat perkembangan militer Indonesia dinilai meningkat secara agresif dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan signifikan, aset pertahanan Indonesia mulai dari jet tempur, rudal balistik, hingga berbagai sistem persenjataan strategis, mendorong DPR Malaysia untuk mendesak kerajaannya menjaga keseimbangan di kawasan Asia Tenggara. Negara yang memiliki kekuatan finansial lebih besar akan lebih mampu memodernisasi militernya dengan cepat. Terbukti Indonesia dengan pendapatan negara 6 kali lipat lebih besar dari Malaysia, dengan mudah untuk memperkuat postur pertahanannya. Satu-satunya cara kerajaan Malaysia agar bisa beli aset baru yaitu menarik sejumlah subsidi dan menaikkan pajak rakyat. Mari kita simak video lengkapnya. Sementara itu, Menteri Kewangan Purbaya Yudi Sadewa pula mengesahkan kementeriannya telah meluluskan untuk pembelian pesawat berkenaan. Indonesia kini sedang giat memodernkan aset ketenteraan dan memperkukuhkan industri pertahanannya di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto. Subianto telah mengunjungi China, Perancis, Rusia, Turki dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan sistem persenjataan, pengawasan dan keupayaan pertahanan wilayah yang baru. Peruntukan RM21.7 bilion melalui Belanjawan 2026 disifatkan langkah penting ke arah memodernkan Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan sebahagian besar akan dimanfaatkan untuk memperkukuh keupayaan pertahanan udara dan logistik pasukan. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin, peruntukan dengan peningkatan 2.92% berbanding tahun ini sangat bertepatan dalam memastikan kesiapsiagaan ATM untuk berhadapan pelbagai cabaran sama ada tradisional dan bukan tradisional. Sistem pertahanan udara bersepadu akan menjadikan ATM lebih bersedia menghadapi cabaran keselamatan baharu termasuk ancaman bukan tradisional seperti serangan drone, peluru berpandu jarak dekat dan pencerobohan ruang udara. Saya ingin menyentuh secara tegas soal pemodenan dan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia. Kita berada di sebuah rantau yang semakin kompetitif dengan negara-negara jiran melakukan pemodenan aset ketenteraan secara agresif. Dari pertahanan maritim, aset udara, sehinggalah ke teknologi pengawasan jarak jauh. Helikopter dan pesawat kita mesti dijaga, diselenggara dan mempunyai kadar ketersediaan yang membanggakan. Jadi soalan saya kepada kementerian, adakah peruntukan ini benar-benar cukup untuk memastikan bahawa setiap aset yang kita memiliki bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar boleh beroperasi bila negara kita memerlukan? Yang membawa bukan bendera ada membangkitkan tentang pemodenan aset, dan persoalan yang ditanya adalah tentang peruntukan itu cukup atau tidak. Sudah barang pasti jawapannya tidak, kerana kita tahu bahawa keperluan bagi kita mendapatkan aset-aset baru dan penyelenggaraan aset kita memang banyak bergantung kepada kemampuan ekonomi kita. Dan kalau kita lihat, ini adalah cabaran terbesar kepada kita. Tadi ada dibangkitkan juga oleh Ledam. Kerana pada masa depan kita memang harus mengupayakan ekonomi kita, kerana dia terkait juga dengan peruntukan di Kementerian Pertahanan, dan peruntukan itu adalah untuk keselamatan dan kedaulatan negara kita. Itu harus kita ambil kira. Sebab itu kalau kita lihat bahawa kita sedaya upaya di Kementerian Pertahanan cuba untuk memastikan bahawa keperluan aset kita ini bukan sahaja kita boleh mendapatkan aset baru, tapi dalam masa yang sama adalah kita harus melihat juga tentang penyelenggaraan aset-aset itu. Nah, tunggu sekejap. Bagi saya habis. Saya tak ada masa. You duduk. Saya nak tanya penjelasan. Saya tak bagi. Adakah pendang apa yang disebut tadi? Adakah pendang menyatakan bahawa KL itu apa yang pernah cakap? Poy, pendang tak bagi. Tak bagi. Jangan ganggulah. Belajarlah, baru jadi ahli parlimen saja. Terus pendang. Cukuplah kita ada undang-undang seorang yang tak tahu semua undang-undang. You pun nak jadi juga kah? You ketua pemuda di AP tau. Saya dah lama bukan ketua pemuda lah. Belajarlah sikit. Jangan buang ajar. Dulu menentang, menyamun, merompak, mencerca. Tiba-tiba lah berpeluk. Lah tak boleh buat apa dah. Membebaskan perasuah. Kamu setuju? Saya kesian kat pengundi-pengundi Chinese yang mengundi di AP tu. Kamu tipu daripada hidup. Jadi ini perlu dijawab oleh Menteri Pertahanan sekiranya ada perkara hidden agenda. Saya tak mau menuduh. Sebab maklumat saya dapat ini, kalau tak betul sila betulkan. Tak nak menuduh tapi menuduh juga. Dah, you diamlah. Saya tak cakap dengan you. Saya tengah membahaskan. Ini hak saya nak cakap. Pendang boleh. Sila tarik balik. Kalau kata saya tak berhenti cakap Melayu lah. Tak. Pendang, sebagai orang senior, jangan kurang ajar. Saya cakap ni bahasa Melayu tau.
Erti tak? Erti tak? Apa yang saya kurang ajar? Kurang ajar kata tak kerti cakap Melayu. Apa ni? Apa yang saya cakap ni? Apa yang cakap lagi? Okey, baik. Duduk. Ini yang kita bangkitkan tata kelola. Okey, baik. Perang cyber berlaku lebih awal daripada serangan kinetik. Sebelum roket pertama meletup, sistem komunikasi, infrastruktur, tenaga dan keseluruhan rangkai maklumat telah pun diserang. Inilah gambaran sebenar medan peperangan masa hadapan. Dan ia bergerak ke arah kita lebih pantas daripada jangkaan yang sepatutnya. Justru, persoalan besar yang ingin sehingga dibangkitkan kepada pihak kementerian ialah sama ada Malaysia benar-benar berada pada tahap kesiapsiagaan untuk diperlukan untuk menghadapi serangan cyber berskala besar yang boleh mensasarkan bukan sahaja rangkaian pertahanan dan komunikasi ATM tetapi turut mengancam aset kritikal negara seperti tenaga, air, pengangkutan, perbankan dan sistem kesihatan. Menghadapi ancaman seumpama ini memerlukan pelaburan yang serius dalam pembangunan simulator peperangan cyber bagi latihan teknikal masih nyata. Pembinaan makmal ujian perisian ketenteraan untuk mengenal pasti kerentanan sistem, penerapan sistem kecerdasan buatan bagi pengesanan awal serta tindak balas automatik dan kerjasama operasi yang lebih rapat antara ATM dan MCMC untuk memastikan tindak balas negara adalah pantas, bersepadu dan menyeluruh. Cadangan ini sangat signifikan dan amat tepat pada masanya. Ini kerana kita berdepan dengan risiko dan ancaman terhadap kepentingan maritim nasional yang semakin kompleks dan meningkat. Kerana itu ingin saya tekankan bahawa kepentingan maritim Malaysia mesti dipertahankan secara holistik, jauh melangkaui kerangka pertahanan semata-mata. Kita perlukan sinergi kerajaan, masyarakat awam, akademia, industri dan Angkatan Tentera Malaysia semua bergerak seiring untuk mempertahankan tanah air bukan bergerak dalam silo seperti dahulu. Dalam NMC, dengan diplomasi pertahanan melalui ADMM dan ADMM Plus dan dengan bajet yang tulus serta strategik, Malaysia mampu berdiri sebagai kuasa maritim berwibawa yang bukan sahaja mempertahankan kedaulatan tetapi melindungi masa depan ekonominya. Saya ingin merujuk kepada butiran 01200 Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan. Dalam industri pertahanan negara, sememangnya merupakan langkah strategik yang sangat diperlukan bagi membangun dan memperkukuhkan ekosistem pertahanan negara. Ini bagi mengurangkan kebergantungan pertahanan negara kepada sumber luar dan memperkukuhkan potensi syarikat tempatan untuk membangunkan aset ketenteraan negara termasuk keupayaan penyelenggaraan. Akan tetapi, saya lihat dasar ini sudah banyak kali tertangguh dan sehingga hari ini ia masih belum dilancarkan. Kita perlu membangunkan keupayaan syarikat-syarikat tempatan seperti Nadi Defence Industry, Mildev International Technology serta lebih dari 80 syarikat pertahanan tempatan untuk meningkatkan penyelidikan, reka bentuk, pembangunan modal insan dan pengupayaan teknologi baru. Bukan sahaja untuk keselamatan negara, bahkan untuk bersaing dan menembusi pasaran global. Kita tidak boleh ketinggalan dari aspek pertahanan khususnya di rantau Asia Tenggara. Itu saja, sekian, Bentong menyokong. Assalamualaikum. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.